Powerbank zaman sekarang bukan setakat untuk phone je. Yang ni siap boleh charge laptop full power. Anker Nano Laptop Power Bank. Dia dari world first mobile charging brand. Dia punya kapasiti dia 25,000 mAh dengan total output 165 watt. Powerbank biasa dekat luar takat 40 sampai 50 watt je tau. Tapi yang ni memang next level. Dia punya saiz kecil, lebih kurang saiz air tin. Tapi jangan tertipu. Powerbank ni boleh charge laptop, tablet, phone, earbud, semua serentak sampai 4 device tanpa slow down. Untuk yang selalu kerja kat luar atau travel, ini memang best powerbank yang korang kena ada. Yang paling best, dia datang sekali dengan 2 built-in kabel. Satu kabel pendek, satu lagi kabel USB-C retractable. Tak perlu cari kabel dalam beg dah. Dari segi charging speed, powerbank ni support sampai 195 watt total output, sesuai untuk multi-device charging. Laptop besar pun boleh charge dengan laju. Lepas tu, 2 laptop serentak tanpa drop performance. Bila korang guna powerbank ni untuk charge laptop, hingga port dia boleh capai 100 watt. So, charging 50% dalam masa 33 minit je. Aku akan introduce charger yang aku akan pakai ni untuk charge powerbank ni. Memang ultra fast charging. Pada masa yang sama, powerbank ni juga boleh charge dengan sangat laju. Dia support 100 watt self charging and boleh self charge 30% bateri dalam masa 20 minit. Smart color display dekat powerbank ni nampak hidup. Korang boleh nampak input power, output power dan estimate time nak full charge secara real time. Nombor dia count out, korang boleh tengok depan mata and bukannya agak-agak. Bila sampai rumah, aku sambung dengan Anker Nano Smart Display Charger. Harga ni bagi 100 watt constant fast charging dalam travel size design. Walaupun kecil je, dia memang maintain power tanpa overheat atau drop. Semua ni thanks to dual core design dan GaN teknologi. Ini boleh jadi direct replacement untuk charger laptop asal. Ada 3 port yang buat dia rare. Untuk charger ni, power distribution ada display dekat smart display. Korang boleh see your power, trust your charge. Bila charge 1, 2 atau 3 device rentak, dia dapat display output untuk setiap display. Lepas tu, untuk charger ni juga ada Power IQ 4.0. Charger ni dapat constant fast charging. Macam ni device korang barulah tak rosak. Lepas tu, Active Seal 3.0 akan make sure and check safety setiap hari. Dia juga boleh monitor suhu secara berterusan. Siap ada 3 jenis temperature reading. Produk charging kekal laju and tetap selamat dan stabil. Bila combine Anker Nano Laptop Powerbank dengan Anker Nano Smart Display Charger, korang akan dapat setup yang komplit dari luar sampailah ke rumah. Let's say korang guna gadget dengan intensity yang tinggi atau banyak device setiap hari macam aku, combination 2 device ni is the ultimate setup. Aku dah, now it's your turn. Korang boleh check out Anker Nano Laptop Powerbank 165 watt dan Anker Nano Smart Display Charger 100 watt dekat TikTok Shop tau.